Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Macam biasa guys, sebelum kita mula, kita check dulu audio dengan visual kita adakah dalam keadaan yang baik ataupun tak. Last time kita ada technical error sikit Ada technical difficulty sikit untuk kita punya audio video. Mainly screen lah. Lepas tu dia punya lag. Tapi saya pelik sebab sebab last time kita buat kan asalnya line Mr. Tam yang problem. Lepas line Mr. Tam problem, line saya pula jadi problem. Setup Mr. Z cun. Hari ni Mr. Z jadi artis. So dia macam pelik kan. Berjangkit. Itulah dia. Okay guys, so hari ni kita nak bercakap tentang situasi gold untuk hari ni. Dan saya difahamkan yang hari ni US holiday betul ke? Kita check sekejap. Saya pun tak check lagi tengok. Kita check sekejap. Oh, bank day, bank holiday. Okay, US, Independence Day. Okay. Alright. So kalau gitu kita expect less movement lah. Tapi dia ada pergerakan kan. Cuma dia tak, wallahualam, nak kata dia tak ada movement pun ataupun dia less volatile pun mungkin. Tapi kalau dia dah nak jalan, dia jalan. Jadi kita kena careful lah Okay. So jom kita mulakan guys untuk kita punya perbincangan gold untuk situasi sekarang. Okay, ini adalah lukisan yang saya post dalam Buat Sampai Jadi semalam lah. Okay, kalau you all ada tengok, saya ada buat satu post tentang pergerakan gold mengikut anak panah merah dan juga anak panah kuning. Okay, cuma anak panah kuning ni, yang ni je yang lari. Okay, bila mana dia terlajak sampai ke atas, saya punya expectation somewhere around here. Okay, kenapa saya expect sini? Sebab dekat sini time frame kecil ada breakout lah, double breakout. Okay, setup double breakout kat sini. Okay, so dia terlajak sikit and then dia pergi ke bawah. Okay, dekat bawah ni audio slow. Halo? Ada tak? Tiba-tiba dia slow. Sekarang okey tak? Oh, sebab tadi dia ada filter janggut. Mungkin bulu-bulu tu dia perlahan-lahan menutupi lubang mikrofon tu, menyebabkan sound tak keluar. Okey, sekarang okey tak? Okey dia terletak bawah janggut tadi. Okay ngam, jom kita teruskan. Okay, so saya buang sekejap Fibo ni, tak nak bagi confuse. Ini pun saya buang. Okay, so dah berapa kali dah ni tak jalan-jalan. Okay, so sorry. Okay, persoalan dia, waktu saya buat lukisan ni, kenapa saya jangkakan ke sini guys? Siapa yang ada jawapan dia? Waktu saya buat lukisan ni, kenapa saya jangkakan anak panah tu ke sini? Yelah, memanglah kita jangkakan dia buat kejatuhan kan. Tapi kenapa arrow tu dia sampai sini? Dan bila buka balik chart, ngam-ngam pula dia dekat sini. Siapa dapat jawapan? Abang Fazli kata SLS, Nizam kata SLS, Mirul kata SLS. Okay, very good. SLS H1, okay? Ada kunci SB dan SLS. Okay, very good Abang Mat. Okay, so kat mana yang terletaknya SLS tu? Dekat sini guys. Ini adalah satu SLS. Okay, SLS tu apa? Sweep Liquidity Setup. Yang mana kita selalu tekankan bahawa setup ni dia selalu terjadi before news. Okay, kita aware semua malam tadi NFP terjadi. Cuma biasanya tapi ni dia jadi hari Khamis. So movement yang masuk ni dia memang agak agresif. Dan kita kena faham tentang karakter market bahawasanya sebelum dia nak pergi buat satu arah yang baru, ingat tak saya selalu pesan, dia selalu akan bagi move yang menakutkan. Betul tak? Korang pernah hadap tak benda ni? Mesti pernah hadap kan? Sebelum dia nak bagi move
kuat untuk naik, tak kisahlah untuk naik ke atau untuk turun, dia mesti akan bagi move yang menakutkan. Jadi contohlah, kita ni nak entry semalam based on SLS, kita jadi takut, betul tak? Kita jadi macam takut sebab dia punya move tu kuat. Move tu kuat. So ada some people yang mungkin less experience lah, bukan kata tak pandai, tapi less experience, dia akan pandang ini sebagai kejatuhan. So bila price pullback, dia akan cari sell sebab dah jatuh kuat kan. Ini benda yang biasa berlaku lah. Tapi bila kita faham tentang konsep manipulation, kita faham tentang konsep SLS, setup yang kita dah belajar semua, maka kita tahu makin dia turun, makin aku cari buy. Cumanya cara kita buy, kita tak buy sembrono, buy. Itu buy dengan harapan. Kita tak buat macam tu. Kita akan tunggu di zon-zon yang kita dah belajar. Jadi ini antara zon yang ada lah, yang kita dah belajar dalam FIT, betul tak? Saya dah ajar belum setup ni? Yang mana dia ada rally base rally kat sini. Okay, dia ada rally base rally. Dekat atas sikit dia ada membuat kunci. Kat sini ada kunci, dua kunci dia. Satu dominant buy H1, time frame yang sama Tak boleh time frame lain, kita nak time frame yang sama. Kat sini ada dominant buy H1, sini ada blending. Blending ni kunci lah sebab dia dah buat satu breakout dekat sini, betul tak? Setuju tak? Tu breakout dia. Tak nampak lah hitam ni. Kita pakai merah. Tu breakout dia. Setuju? Jadi benda ni, kalau kata saya tak cerita awal pun dalam assemble, you all dah ada abilities belum untuk nampak benda-benda ni semua? Dah ada kemampuan belum untuk nampak? SLS ni yang boleh tengok guna awesome. Tak. SLS dia bukan awesome oscillator, Fizul. SLS ni dia tak perlu awesome oscillator pun untuk tengok. Dia kita hanya tengok candle je. Susunan antara kunci buy bergabung dengan demand kat sini. Kat sini dia ada demand, rally base rally. Itu convergence divergence. SLS lain. Okay, saya nak tanya sekali lagi. Kalau saya tak cerita benda ni awal, agak-agak you all boleh nampak sendiri tak? In future. Dah boleh kenal. Okay, and then memang kita takut. Tetapi untuk kita tambahkan keyakinan kita, kita boleh tengok SLS ni terjadi dekat mana? Terjadi dekat mana SLS ni? Siapa ada idea? Kunci lagi, H1 lagi. Kunci, ada kunci ke? Sini ada kunci ke H4? H4 tak ada kunci, kunci dia bawah lagi. Fibo. Okey, lagi Fibo betul, Fibo M15 kalau kita tengok semalam. Sekejap saya buanglah semua lukisan ni. Sekejap. Saya pakai ini. Okey. Okey, saya pakai forex.com, kita ambil satu Fibonacci based on F15. Okey, yes, dia ada kunci, cuma dia break lah Dia break, dia agak menakutkan sikit, dia break. Jadi bila dia break ni dalam bayangan kita, dia nak turun lagi. Itu pun memain peranan. Yes, Mustaqim. Dia ada dekat double breakout yang ada dekat situ. So dalam situasi ni kat mana double breakout dia, kita ambil zone ni lah. Kalau dekat Wanda dia jadi dominant kalau tak silap saya. Kalau dekat forex.com dia jadi engulfing. So kita ambil zone engulfing ni. Kunci, ingat konsep dia kunci breakout. Okay, break bawah, break atas, masuk balik zone, fulfill the zone, kita expect kenaikan. Okay, dapat tak setakat tu? Jadi SLS yang terjadi pada time frame H1 tu di sini ada juga dekat zone double breakout H4. Boleh? After all, inilah setup yang kita pernah panggil siapa untuk hot seat? Khadijah. Inilah setup yang disuka. Yang dia akan ambil risk untuk tekan. So daripada SLS punya setup, okay, zone sahaja dah 40 pips. Sorry, 47 pips, 50 pips lah. Dia floating lebih kurang dalam 72 pips. Sekarang dia dah naik lebih kurang dalam 180 pips.
Okay, itu cerita semalam. Okay, yang saya nak you all alert. Okay, so what's next? What's next? Ini yang penting. Okay, next. Kita guna candle forex.com dengan Wanda sama tak? Lebih kurang lah Okay. So candle forex.com bagi tahu kita bahawasanya dekat sini ada kunci. Kunci tak ni? Yes, kunci. Okay. Sebab JB dengan MZ buy lah. Okay. Dekat bawah ni kita ada kunci buy. Okay. Nama dia engulfing solid buy. Okay, so dia buat satu breakout dekat sini. Nampak tak? Dia terjadi satu breakout dekat sini. So adakah dia sah sebagai kunci? Yes, dia sah sebagai kunci. Sebab dia dah buat breakout. Price dah break ke bawah, settle. Kita ni bias kepada kenaikan. Jadi definitely kalau kita nak buy based on H4 ni, kita kena tunggu ni jadi. Setuju tak guys? Tak ada kaedah lain. Bukan tak ada kaedah lain, adalah kaedah orang lain tu adalah. Tapi dalam FIT, kalau kita nak buy, strategi kita nak buy dengan selamat, kita tunggu dia buat kenaikan. Okay? So ini adalah peluang ataupun hint yang market bagi tahu kita, andai kata pada time frame H4 yang akan close lebih kurang 2 jam lagi, kita nampak bahawa di H4 terjadinya breakout ke atas, maka kita boleh expect price akan sambung dia punya kenaikan. Itu dalam kepala kita. Okay? So macam mana macam mana yang korang tengok Z tadi, siapa yang join dalam TikTok boleh nampak macam mana, kenapa Z buy dekat sini, kenapa price naik. So apa yang terjadi sebenarnya? Adakah memang kalau kita sebagai buyer, kita nak tunggu dia pecah baru nak buy? Mungkin ada yang berpendapat, lambatlah kalau macam tu, price dah jalan, kenapa tak boleh ke nak ambil risk buy bawah ni? Boleh, tapi you kena tahu apa yang kena terjadi sebelum kita nak buy. So jawapan dia untuk kita buy, M15 dah bagi hint. Okay, so kita tengok perjalanan candle daripada bawah ni berat lah perjalanan dia nak pecahkan ni berat, tapi saya yakin dia pecah. Tapi yakin tak boleh buat beli beras. Jadi kita tunggulah dia pecah ke tak. So bila dia berjalan dalam ni, dia bermain dalam candle kuning ni. Okay, so dia punya range ni besar lah guys. Okay, besar ni. Ni range dia. Paling selamat adalah kita tunggu dia breakout atas, kita fokus balik cari buy. Okay, itu paling selamat. Tapi kalau kata kita nak participate dalam pergerakan candle ni, sebab kita dah belajar price action, jadi kita tengok dia naik, dia tak buat solid buy, dia tak pecah ini. Lepas tu dia turun balik, dia turun, dia tak buat solid sell. Jadi dia tak ada arah. Okay, solid buy tak jadi, solid sell pun tak jadi. Okay, tak apa. Yang kedua, dia turun, dia buat blending, tak ada solid sell. Naik, tak ada solid buy. Betul tak? Dia tak buat solid buy. Dia naik, engulfing. Naik, dia tak buat solid buy. Jadi kita pun jadi macam, kau ni nak pergi mana sebenarnya ni? Kita jadi tak nampak arah. Okay, suddenly, kat sini dia buat solid buy. Duplicate. Okay, engulfing, pecahkan halangan, solid buy. And then dia buat dominant, solid sell. Okay. Solid buy, solid sell. Dia pun jalan, turun, buat satu breakout dekat sini. Nampak tak ni? Ada tak terjadi breakout tu guys? Sepatutnya tempat ni kena buy. Betul tak? Sepatutnya ni kena buy. Maksudnya price kena naik. Tapi dia break bawah. Alamak, dia break bawah. Kita ni tahu kan bias kita buy, betul tak guys? Setuju tak? Ke ada yang bias sell? Dia tak kisahlah korang nak bias buy ke, korang nak bias sell ke, it doesn't matter. Pilihan masing-masing. Tapi macam saya sebagai seorang yang disiplin menjaga bias, definitely saya akan cari buy. Nanti saya akan cerita kenapa saya bias kepada buy. So ini kita cakap pasal setup lower time frame dulu. So bila dia break bawah and then dia break atas, H1 pun di BO kan cikgu. Dah close candle. Lagi 15 minit. Nanti kita tengok kita tengok H1 punya cerita.
So M5 bagi tahu oh ini setup double breakout based on M5. Tapi M15 bagi tahu ini setup double breakout. Okey, dia dah buat satu kenaikan. Okey. Tapi kadang-kadang kita takut kan guys? Kita takut ala double breakout pun boleh fail. Jadi tugas kita adalah mencari seberapa banyak reason untuk aku entry. So dalam situasi ni, guys, apa reason yang you all rasa chances untuk naik ni tinggi? Kenapa kita boleh nampak kenaikan ni kuat? Tak apalah, dia dah jadi pun tak apa, tak dapat nak entry. Tapi in future, gunakan apa yang kita study ni, apa yang kita bincangkan ni as you punya supporting untuk you nak execute buy atau sell. So dalam situasi ni, apa yang you all rasa ditunjukkan oleh price action bahawasanya aku boleh ambil risk buy ni? Siapa nak try? Kita ada double breakout, yes, double breakout M15. Okay, bila mana price pecah bawah, pecah atas, masuk balik zone, dia jalan. M5 timing pullback. M5 timing pullback kat mana bang? SS pullback, okay, satu. Jom kita tengok kat mana SS pullback dia, sini ke? Bukan? Sini. Okay, yes, boleh. Boleh jadi satu point. Maksudnya dia turun ni. Kalau you all tengok M5 ni, dia buat breakout. Kita ambil daripada sini, blending, halangan. Ini halangan kedua dia. Dia pecah. Dia pecah halangan. M5 pecahkan halangan minit ke-55. Okay, very good. Dia turun pada waktu pullback. Lagi. Ada dominant by M15. Okay, betul. Lagi. Dominant by M15. Ni satu blending, dua dominant. Okay, lagi. M5 timing pullback, ada SB di 161 point. Okay, betul. Ni yang tadilah. Okay, Mustaqim, good job. Lagi? Apa lagi? Tadi ada orang dah jawab dah. Jawapan dia adalah puzzle, guys. Kat sini ada satu solid buy terbentuk bila mana blending, pecahkan satu halangan, pecahkan dua halangan. Lepas tu dia turun buat pullback, pum, dia buka satu lagi dominant. Jadi ada tak dua solid buy kat sini? Terjadinya dua solid buy M15 menandakan wait, aku nak naik ni. Bila korang nampak situasi ni pada masa akan datang, contohlah M15 buat dua kali solid buy, dalam kepala kita akan bayangkan macam price ni menjerit-jerit bagi tahu, wait, aku nak naik kuat ni. Sebab dua kali solid buy terbentuk kat sini. Kita bayangkan dia macam tu. Okay, dua kali price action yang sama terbentuk. Maksudnya chances tu kuat untuk dia nak ikut arah apa kunci yang terbentuk. Dua kali dia buat. So itulah konsep puzzle. Benda ni sama juga macam situasi semalam. Kalau kita alert lah, kalau kita perasan. Okay, first dia dah buat satu solid sell. Dia pun turun. Lepas tu dia dah buat satu solid buy. And then dia datang balik, buat kerja dia buat sekali lagi solid sell. Bila mana blending buat satu breakout dekat sini. So dalam kepala kita, kalau kita aware tentang benda ni, puzzle solid sell M5 dah siap. So kita expect dia akan ada kejatuhan yang besar bila mana dua puzzle solid sell ni siap. Tetapi kita nak buy. So kalau kita seorang yang menjaga bias, maka kita tak ambil apa-apa position sell kat sini. Tapi kalau kita ni memang tak kisahlah bias buy ke sell ke, yang penting ada setup aku tekan. Kita dah dapat dah sell yang kuat ni. Dapat tak konsep dia? Saya tak paksa you all nak ikut bias atau tak. Cuma saya stick lah kepada cara saya. Saya menjaga bias. Kalau you all nak ambil based on setup, by right you all dah tahu dah, semalam adalah peluang untuk mencari sell. Walaupun saya nampak peluang sell tu, ada yang PM saya bagi tahu, cikgu, M15 dah buat puzzle kan? Betul, tapi tetap saya tak ambil. Saya biarkan je. Saya menunggu dekat bawah lagi tu adalah macam tu. So it doesn't matter lah pilihan masing-masing. Yang penting tahu macam mana nak evaluate chart ni. Boleh semua? Ni saya tengok orang yang sama je komen. Yang lain tengah fokus ke?
Entry ke tak entry semalam, it doesn't matter guys. Yang penting faham. Supaya bila you all faham, you all boleh repeat the same thing pada masa akan datang. Boleh? Sambil-sambil buat kerja, boleh. Okay, good. Okay, so dia pun jadi. And then lepas tu dah tahu kalau kata you all nak cari setup cell, carilah setup cell, marking lah zone-zone yang ada. Ini satu zone, ini satu zone. Marking lah breakout ke, dia entry macam mana ke kan. Macam yang kita belajar lah. Sebab kita pun tak tahu kat mana dia nak betul-betul sell. Adakah kat sini ke, adakah kat sini ke. Jadi kita punya kerja sebagai trader, kalau kita dah nampak nak sell tapi tak yakin adakah dia nak pergi zone ni ataupun zone ni, kita kira lah risk siap-siap. So katalah aku entry kat sini contohnya. Kalau dia naik sampai sini, berapa pips dia boleh naik? 50 pips. Jadi kita dah prepare. Kalau dia naik, aku akan entry lagi. Aku kena bersedia dengan floating 50 pips ni in case dia naik lagi. Macam tu. Tu cara dia. Okay, tapi ni benda dah jadilah. Okay. So now kita nak fokus kepada benda yang akan jadi. So now saya clearkan balik semua chart. Saya nak cerita kepada you all kenapa kita bias kepada buy. Kita recap balik daripada perjalanan keseluruhan gold sejak daripada minggu lepas. Okay, so kat sini kita try guna sekejap saya try tarik Fibo ni. Dia sama tak dengan analisis sebelum ni? Tak sama. Dia kena guna Wanda. Okay, so based on time frame H4, kalau kita buat analisis menggunakan Wanda pada minggu lepas, dekat sini kita ada blending, pecahkan halangan. Okay, blending, pecahkan halangan. Sebelum tu saya nak tanya, semalam dah nampak sell tapi tak yakin. Tak apa Abang Azbi. Sebab tu kita buat session macam ni. Kita cerita balik. Lepas ni insyaAllah cuba dapatkan keyakinan tu. Mungkin ada terlepas pandang ke semalam kan. Okay, saya nak tanya, dalam ni siapa yang memang blank langsung tentang cara tarik Fibo? Cuba komen saya. Siapa yang memang blank? Sebut Fibo, aku tak ada idea langsung. Apa benda Fibo ni? Nak tarik apa tah lagi? Siapa yang blank? Cuba komen sikit. Upload saya. Ding, saya confused sebab nak pilih time frame mana Afdal. Tapi kadang confused nak tarik mana. Okay, lagi? Siapa ada masalah dengan Fibonacci? Cuba komen sikit. Yang lama saya tak risaulah. Yang baru masuk ni, saya sebutkan nama sekejap. Macam dekat sini ada Haikal Kamarudin, Ci, Najib, Mat, Zuraida, Uplo, White Love, Ayi, Cik Man. Yang muka-muka baru ni, ada tak masalah? Come on guys, komen je. Kalau ada, kita kena buat kelas. Kalau tak ada, tak payah buat kelas. Macam tu. Tapi nak tak nak pun kena buat juga. Sebab kita memang dah letakkan si Fibonacci ni dalam silibus FIT. Nak tarik candle yang punca jadi kunci atau candle yang pecah halangan? Nak tarik candle yang punca jadi kunci atau candle yang pecah halangan? Ini tak faham konsep ni Afdal ni. Okey, tak apa. Fibo okey Okey, kalau okey tak payah buat kelas dah tak? Okey, Najib insya-Allah dah boleh. Abang Amir, alhamdulillah masih boleh diperbaiki. Okey, tak apa, slowly Fibo faham. Saya masih belum faham. Okey. Kalau gitu nanti kita arrange untuk buat kelas untuk Fibonacci so that you all memang boleh tarik Fibo sendiri. Okey? So saya terangkan sekejap situasi Fibonacci yang kita tarik dekat sini, price action kat sini. Okey, sebelum kita tarik, saya nak tanya you all dulu, apa nama price action dekat sini? Adakah kita nak kategorikan dia sebagai dominant ataupun blending ataupun engulf? Blending. Okay, Afdal kata blending, Mus kata blending, Amir kata blending, Ding blending, Amirul blending, Cik Man, Najib blending. Okay, semua setuju blending Okay, that masak, silakan. Okay, kenapa dikatakan blending? Sebab dua candle kuning membuat breakout pada body candle putih.
Okay, so kita boleh katakan dua candle kuning makan satu candle putih, bermakna ini adalah blending. Okay, so blending ni dia terjadi dan dia buat satu breakout dekat sini. Dia terus break satu halangan. Bila jadi keadaan macam ni, apa yang kita nak? Kalau satu blending ni terbentuk, candle ni kuning ni, yang kedua ni dia terbentuk, dia terus pecahkan satu halangan, apa yang kita perlukan? Ini special case sikit. Kita perlukan halangan kedua, macam Amirul Ashraf cakap tu. Okay, kita perlukan halangan kedua. Jadi halangan kedua kita terletak kat sini, guys. Okay, halangan kedua breakout. So inilah halangan kita yang sebenarnya, yang kita nak tumpukan perhatian. Halangan kedua breakout. Ingat Fibonacci kita bukan perlukan dia breakout shadow. Breakout body dah memadai. Okay, untuk tarik Fibonacci. Kunci sahaja perlukan breakout shadow. So, based on situasi yang terjadi kat sini, bila dia dah buat breakout, maka ambil satu Fibo, kita akan tarik bawah ke atas. So, dia jadi something like this lah. Okay. So, dia pun datanglah, price datang kali kedua. Dan satu tips yang saya suka nak share dengan you all bila menggunakan Fibonacci, makin accurate zone ni, contoh you all tengok kat sini, makin accurate dia punya rejection pada zone Fibonacci. Ini kan cantik kan, dia masuk zone. Kalau korang tengok betul-betul, telusuri betul-betul. Nampak tak? Dia masuk zone, dia sharp, cocok, naik ke atas. Masuk zone, tolak. Masuk zone, tolak. Maksudnya dia bagi good reaction dekat zone Fibo ni. Lepas tu dia masuk zone Fibo kedua. Nampak tak? Dia masuk 261, dia bagi sharp rejection. Lepas tu dia masuk balik, dia bagi rejection. So, dua zone ni bagi good reaction. So, apabila dua zone Fibonacci ni bagi good reaction, maka kita expect ini adalah Fibonacci yang boleh kita guna pakai. Maksudnya, dia reliable. So, bila dia turun sampai ke 423, kita yakin di sinilah chances untuk price tolak harga kuat. Okay, dapat tak tips tu? Tapi Fibonacci yang saya tak berapa gemar, kalau contohlah kita tarik Fibo, dia terus buat satu breakout kat sini. Ini saya tak gemar. Saya tak percaya sangat Fibonacci yang datang terus buat breakout. Dah lah 161 dia breakout keras. Pergi kat 261 pun dia terus breakout. So, chances untuk 423 reject ni agak low. Maksudnya dia nak bagi tahu, kuat aku nak turun ni. Something like that lah. Okay, ini tips dia. So, kita beranggapan daripada 423 dia membuat rejection naik ke atas. Okay, settle. Satu masalah untuk kejatuhan. Okay, now kita nak tengok current leg ni pula. This current move ni. Kita nak tengok this one pula. Okay, kita nak evaluate dia. Okay, dia turun, masuk ke dalam zone Fibo, membuat engulfing. Setuju tak? Price membuat engulfing. Dan untuk dia naik, kita ada satu belief bahawa kalau dia nak naik, dia kena buka pintu. So, kat mana pintu engulfing ni? Dia terjadi engulfing, dia terus pecahkan satu halangan. Boleh tak kita nak ambil ni sebagai pembuka pintu bagi time frame H4, guys? Boleh tak kita nak ambil ni sebagai pembuka pintu bagi time frame H4? Tak boleh. Lain? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay? Semua setuju Tak boleh. Very good. Tak boleh sebab by theory kita dah sebut kalau kata engulfing yang terbentuk terus pecahkan satu halangan, itu tak dikira sebagai pintu. Jadi apa option dia? Kita kena pintu kedua. Kita perlukan pintu kedua untuk break. So dekat sini dia telah buat satu breakout pada shadow di sini. So sekarang ni H4 buka tak pintu? Buka. Okay. Bila H4 buka pintu, kita akan agree bahawa buyer dah menguasai market based on H4. Alright. So, dia dah buka solid buy H4, dia dah ada solid buy H4 dan malam tadi dia dah buka solid sell H4. Maksudnya dia dah jadi solid buy, solid sell, dan saya percaya you all pun tahu kalau betul kita nak buy dengan orang kata buy yang kuat untuk menyokong analisa awal yang kita buat bahawa daily telah terjadinya double breakout, maka apa yang kita perlukan untuk time frame H4? Another SB. Very good.
Kita perlukan new SB. So dekat sini kita nak tengok dia buat solid buy, tapi kat mana untuk dia jadi solid buy? Bila dia perlu break this level. Okay, dia akan membentuk apa kalau dia break this level? Dominant. Okay, so kita nak tengok ada satu candle H4 dia buat breakout macam ni guys. Dia buat breakout macam ni, baru kita kata okay, dia akan datang satu moment bila mana kita akan perasan market mula trending. Dia akan trending. Inilah yang kita tunggu, yang betul-betul kita nak tengok dia pergi. Boleh tak? Boleh dapat tak? Kita nak tengok dia betul-betul pergi. Buy je biru, buy je biru, buy je biru. Lama dah ni kita tunggu ni. Serius lama. Daripada last time, bulan Jun lagi. Ni yang kita nak tengok. Dan bila dia dah jadi, sebelum dia jadi, saya nak you all betul-betul mental prepared. Maksudnya yang mana ada loss, yang mana ada trauma, takut nak entry, detach sekejap daripada market, tunggu benda ni siap. Once benda ni dah siap, ride the trend. Ride the trend macam ni. Ride the trend. Jangan bila dia dah trending, kita ni dah hilang kekuatan mental untuk nak ride. Itu yang kita tak nak. Sebab kita dah banyak kena libas kat sini, buy loss, buy profit, buy apa, sell profit, loss profit. Jadi kita dah penat dan kita dah takut. Tapi waktu kita takut itulah dia tengah trending. Sebab itulah tujuan kenapa market dia membentuk correction dan sebagainya. Antara tujuannya adalah untuk bunuh psikologi trader. Dah penat, dah takut, dah trauma. Bila dia nak jalan betul, kita dah tak ada kudrat nak entry, ataupun kita dah tak ada capital nak entry. Faham tak? Dia punya konsep dia yang saya cuba nak bawa kepada you all. Dah boleh berkira untuk pajak tricep, betul. Ada rekod tak? Ada. Okay, nampak? Fajam. Yes, maksudnya fahaman yang tajam. Okay, fajam. Okay, so ini yang kita kena tunggu. Tapi kan kadang-kadang kita ada masalah tau, lamanya nak kena tunggu break ke atas, betul tak? Jadi kita kena aware. Bukan kata tak boleh nak entry awal, tapi kita kena aware kalau kita nak entry sebelum dia terjadinya dominan ni. Kita kena aware bahawa entry kita ni masih lagi bersifat high risk, masih lagi tak confirm dia nak buy ni. Yang saya kata jadi dominan kita boleh buy dengan yakin ni adalah kita nak buy dengan selamat. So kalau kita wise, kalau kita rasa kita ni seorang trader yang nak disiplin, kita nak tunggu confirmation, it's okay kalau kita tunggu dia buat dominan. Kalau dia tak buat dominan, dia sama hujung 6, terselamat tak kita? Betul tak apa saya cakap? Kalau contoh dia tak buat dominan dekat sini, dia try nak naik, tapi dia tak berjaya breakout this level, pom dia jatuh balik setingkat lagi, baru dia pergi. Terselamat tak kita? Selamat kan? Kalau ikut Elliott Wave ni, MF adakah wave C dan C? Itu last sekali. Nanti saya cerita dari sudut Elliott Wave. Elliott Wave dari mata saya lah. So, itu langkah keselamatan yang saya cuba nak terapkan kepada you all untuk faham kalau aku ambil peluang buy ni sekarang, chances untuk jatuh ada lagi sebab puzzle masih lagi tak siap. Dia sekarang ni H4 ni kalau kita nak ikutkan, dia masih lagi dalam kekuatan seller. Betul tak? H4 masih lagi dipegang oleh seller. Sebab apa? Bukti dia apa? Solid sell. Solid sell dah jadi, seller lah pegang market. Ini boleh kita tengok M15 juga kan untuk buy awal. Betul Abang Amir. Nanti saya cerita macam mana kita nak dapatkan keyakinan walaupun tak perlu tunggu dia jadi dominan, tapi kita boleh dapatkan peluang untuk buy awal. Datanglah waktu tu setup double breakout yang kita dah belajar semua ni. Walaupun dia tak jadi lagi dominant buy, tapi kita nak cari chances untuk buy awal. Kita nak ambil risk awal. Okay, so faham konsep tu? Okay. So, sekarang ni, kita dah cerita tadi, antara tempat pertama yang kita boleh monitor ini, dan yang kedua adalah inilah, ni, alert ni, double breakout ni. Korang nampak tak double breakout tu? Saya tanda dengan zone warna hijau ni. Ni.
Ini penentu dia. Kalau kata ada satu candle H4 buat breakout, so dia dah bentuk double breakout. Ini pun kita boleh gunakan sebagai kita punya risk untuk kita nak ambil buy. Tapi dengan syarat H4 lagi 1 jam, dia kena break ni. Dia kena break ni. Candle ni kena break ke atas, dia pull back, dia cari buy. Sampai dia break buat dominant buy. Sebab biasanya kalau ingat pesan saya ni, biasanya kalau dia dah buat dominant buy, kalau dia dah berjaya membentuk dominant buy kat sini, apa rasa-rasa yang korang rasa dia akan buat? Biasanya lah, kalau dia dah buka balik pintu buy ni, all time high, belum lagi, kita tak katalah all time high lagi, sebab kalau kita nak kata all time high ni kuat move ni, nak kena beat 1000 pips dalam keadaan US holiday, mungkin less likely lah. Kalau dia dah buat dominant buy kat sini, kita boleh expect yes. Pertama, weekly akan naik satu batang candle putih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dah buat dominant buy kat sini, lepas dia dah struggle menghadap correction yang terjadi, andai kata terjadinya dominant buy, ingat pesan saya, jarang dia nak pull back. Dia akan terus open candle baru, naik sebatang. Dia akan terus jalan. Dapat tak? Zone double breakout boleh ambil despite belum close atas shadow. Boleh. Walaupun macam ni, sebab kita punya marking is body ke shadow. So kalau dia break body je pun, it is considered as double breakout. Tak perlu nak tunggu dia break shadow sekali. Kalau dia break shadow, lagi yakin lah. Dapat tak konsep dia? Semua okey? Sorry lah guys, dia agak berbau technical sikit. Tapi kalau kita dah faham double breakout, kita dah faham kunci, walaupun lukisan saya ni berwarna-warni, insyaAllah kita boleh dapat move dia, betul tak? Kita boleh dapat gerak tari dia. Okay, so everybody clear dengan plan? Boleh kita teruskan atau ada apa-apa soalan nak tanya? Sebab lepas ni saya nak masuk ke dalam wave pula. Clear? Okay. So, nanti mungkin ada yang tanya, Mr. Flah, kalau saya nak entry based on M15, what should I do? Okay, apa yang you boleh buat kalau you nak entry based on M15? Nak ambil risk awal lah kan? Okay, first, kita boleh tunggulah double breakout terjadi. Itu pertama. Tapi kalau rasa macam tak sabar sangat, memang nak entry terus, dan tu juga nak makan setakat 40-50 pips, apa option lain? Pergi ke M15. Apa yang kita boleh buat? Kita akan cuba untuk tarik Fibo tau. Okay, so kat sini blending, pecahkan halangan, saya akan tarik Fibo macam ni. Okay, Fibo yang saya tarik ni guys, ini bukan punca, ini duplicate. Kenapa saya kata dia bukan punca? Sebab punca utamanya kalau ikutkan yang ni lah. Okay, punca utama dia, kalau nak tarik Fibo kita kena tarik based on ni. Tapi ini kalau kita nak tarik, dia kena breakout yang ni. So sekarang ni saya menarik menggunakan kunci duplicate. Okay, so bila kita tarik Fibo, kita nampak oh first zone dah break. First zone dia respect, dia masuk. Lepas tu dia pecahkan. So sekarang ni price ada dekat second zone. Okay, so kerja kita sekarang ni, kalau betul aku nak buy, kita tunggulah zone ni breakout dulu. Kita tunggu zone ni breakout naik ke atas. Dia breakout naik ke atas, expectation kita dia akan pergi ke 423. Tetapi once dia breakout, kita nak entry based on apa? Zone apa? Adakah kita nak entry based on zone Fibo semata-mata? Tak boleh, bahaya. So apa yang kita boleh buat? Pergi ke belakang, marking lah setiap zone yang kita dah belajar untuk marking. Ingat tak kita dah belajar marking zone M15, SOP entry system. Marking ni, kita marking ni, kita marking zone-zone kat atas ni. Macam ni. Ni pun ni yang besar ni. Okay. So kalau kita nak ambil, nak participate, kita kena make sure each zone ni pecah dulu. Tapi kalau kita confuse, alamak, zone ni dengan zone ni rapat. Kan kalau aku entry kan memanglah dia pecah yang bawah ni, dia dah pecah yang bawah, naik atas. Kalau aku nak buy, ini zone sell. So automatic kat situ kalau saya akan dululah.
lantak dulu lah, tak interested nak entry. Faham tak? Cara dia. SS yang dah di breakout pun boleh. Boleh. SS yang dah di breakout boleh. Contohnya macam ni. Ni SS yang dah di breakout. Ni pun boleh. Ini pun akan dijadikan zone. Zone hijau ni. Sebab apa? Sebab dia buat dominant sell, test, di jalan. Lepas tu dia breakout. So ini pun boleh jadi zone kalau kita nak ambil risk untuk entry. Tapi sebaiknya kita kena make sure pastikan Fibo ni pecah dululah. Sebab bila dia pecah, dia bagi kita satu hint. Weh, aku nak pergi 423. So dia pull back, dia akan pull back masuk ke zone-zone kunci yang telah di breakout untuk kita jadikan sebagai zone entry kita. Dapat? Ini untuk mereka yang memang tak nak tunggu H4 sebab dia rasa H4 ni lama sangat. Aku nak ambil risk ni, aku yakin dia nak naik. Aku nak ambil risk awal lah. Ini kaedah dia. So, penting tak marking zone? Yes, sangat penting. Kena marking zone-zone ni. Sebab zone-zone yang kita marking ni, inilah yang akan menjadi lantai baru untuk kita nak entry. Dia akan jadi kita punya support baru. Cuma kadang-kadang memang ada agak annoying sikit bila mana banyak zone bertindan. Sebab tu ada pagi-pagi marking zone. Wajib guys, jangan tinggalkan. Okay, kalau you all nampak zone ni bertindan banyak sangat, apa yang you all boleh buat? Try pergi ke time frame yang lebih besar untuk make sure zone tak banyak sangat. So dekat sini dia bagi tahu kita, double breakout H1 dah terjadi. Double breakout H1 ni, ini kunci dia. Ini pasangan dia, resistance dia. So bila dia dah break bawah, dia dah break atas, maka expectation kita ini akan cuba dipecahkan. So bermakna kita boleh dapat satu bayangan, oh inilah move dia. Boleh tak guys? Ini based on H1 setup double breakout. MF macam mana nak kenal pasti double breakout? Okay, double breakout ni dia kena ada kunci. Okay, kriteria dia kena ada kunci. Tak kisahlah solid buy atau solid sell, it doesn't matter. Yang kedua, perlu terjadinya 2 kali breakout. Perlu terjadinya 2 kali breakout. Macam mana yang dikatakan 2 kali breakout? Okey, sebagai contoh saya lukis kat sini ada solid buy. So kat sini ada zone dia, zone dia. Waktu pertama kali price sampai, kita nak buy. Tapi kita perasan, dia pecah bawah. So bila dia pecah bawah kali pertama, ini kita namakan sebagai first breakout. First breakout. Bila dia jalan balik, tak kisahlah dia nak buat apa, nak naik ke, nak turun ke, it doesn't matter. Tapi once dia break the same zone, naik ke atas balik, maka dia akan terjadinya second breakout. So inilah yang dikatakan double breakout. Maksudnya dia break bawah, dia break atas, dia masuk balik zone. This will be our entry point. Zone yang sama, jangan ubah. So, sama tak situasi kat sini, Ci? Tengok betul-betul. Kita ada kunci buy. Mana kunci buy tu? Blending. Tengok betul-betul dia ada blending. 2 candle putih makan 1 candle kuning. Lepas tu dia break halangan dekat sini. Korang setuju tak ini kunci buy? Kalau Owanda M15 kunci duplicate bawah tu dominant, Fibo dah break 288. Bolehlah ambil chance. Maksudnya kita tahu lah next destination dia nak pergi 423. Nanti kita tengok dekat Owanda. Okay, so ini adalah kunci. Dia break tak bawah? Terjadi tak breakout ni sekali? Ada tak breakout ni terjadi ke bawah? Dia pecah kan? Lepas dia pecah bawah, dia buatlah apa dia nak buat. It doesn't matter. It is out of our business. Kalau kita ni bias kepada buy, dia buat macam mana pun aku tak kisah. Yang penting aku nak dia break atas balik je. So bila dia break atas balik, dia seolah-olah bagi tahu kita, weh, aku dah sokong bias kau ni. Aku dah pecah atas balik. Now cari peluang. Kat mana boleh buy? Zone apa boleh buy? Ambil risk. Macam tu. So inilah double breakout. Dan situasi jadi dekat daily. Saya nak you all tengok dekat daily. Fokus Soalan saya, adakah ini kunci?
Kunci tak yang saya marking ni? Kalau dia kunci, apa nama kunci dia? Adakah dia blending, adakah dia engulfing ataupun dominant? Jawapan dia adalah dominant, betul? Kuning dimakan oleh 1, 2, 3, 4 breakout. Dia breakout dekat sini. Dia dah sah sebagai dominant buy. Marking zone, body ke shadow, tarik ke kanan. Kali pertama dia datang, dia bagi reaction. Good reaction. 400 pips. Sebab daily punya zone kan, gabak sikit lah. Lepas tu dia terjadi tak breakout ke bawah? Terjadi tak breakout ke bawah? Jadi kan, ada breakout ke bawah dengan body. Body ni dia break shadow ni. Dia break, ini breakout. Tapi kita dah sebut, kita ni bias kepada buy. Jadi biarlah dia nak breakout ke bawah, nak buat solid sell ke apa, fokus je. Kenapa kita bias kepada buy? Walaupun ni time frame daily, kenapa kita bias kepada buy? Ini kelas ke assemble? Dah macam kelas dah ni. Patut kelas tak cerita macam ni. Patut assemble tak cerita macam ni. Kelas yang cerita macam ni. Tapi tak apalah, kita belajar kan. Lama dah saya tak bercakap dalam FIT kan. Saya sebenarnya ada problem tau. Saya ada problem sikit. Tiba-tiba pula nak datang musibah kan. Semalam. Aduh. Kenapa kita bias kepada buy guys? Sebab weekly dengan monthly masih buy. Kenapa dikatakan weekly tu buy? Kan candle kuat jatuh semalam. Minggu lepas, 2 minggu lepas. 2 minggu punya candle sebelum ni kuat jatuh. Kenapa degil sangat kata buy? Sebab kita pegang kepada kepercayaan bahawasanya kalau weekly nak jadi sell, dia kena break this level. Ni kena break. Pada minggu lepas, kejatuhan gold di weekly, yes, dia memang break satu line, satu zone kat sini, dia break. So dia jadi blending. Kita dah belajar kalau dia candle blending ni break terus satu halangan, kita perlukan halangan kedua. So inilah dia punya penentu kalau dia nak jadi solid sell. So minggu lepas weekly tak berjaya break jadi solid sell. So kita memegang satu kepercayaan bahawa weekly masih lagi structure buy. Betul tak? Setuju setakat ni? Weekly masih lagi structure buy. No choice. Dan in order untuk dia naik, untuk weekly naik, someone kena buat something. Apa dia tu? Someone tu siapa? Something tu apa? H4 kena buat okay, good. H4 kena buat solid buy. Jadi kita ada tak tu? Kita ada tak H4 punya solid buy sekarang? Kalau based on H4 ni. Dah wujud ke belum H4 punya solid buy? Dah wujud. Jadi H4 punya solid buy ni dia bagi tahu kita weekly ni dah ready nak naik tapi belum confirm. So apa yang kena confirmkan dia? Another solid buy. Dia akan jadi puzzle. Baru kita boleh expect kenaikan yang tinggi lah. Macam tu. Okay, so Ci dapat tak konsep double breakout? So daily ni sekarang, kita balik kepada daily. Dia dah break bawah and then dia dah buat satu lagi breakout ke atas kat sini. So bila dia masuk balik, dia sebenarnya kejatuhan yang masuk malam tadi tu masuk dekat zone double breakout daily. Bila kita nampak daily ni dah sah sebagai double breakout, dalam kepala kita dia akan cuba nak challenge resistance ni. Dia akan challenge, dia akan buat apa? Dia akan keep on climbing. Dia akan pecahkan. Sama ada dia pecah atau tak kita tak tahu, tapi apa je kemungkinan. Sama ada yang pertama dia datang and then dia akan turun sebagai shadow. Dia turun balik. Dia tak berjaya breakout. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia akan keep on climbing. Dia datang, dia pecah, solid candle, close. Breakout this level. Andai kata this level breakout, apa expectation kita pada minggu seterusnya? Yes, new all time high. Maksudnya dia breakout, dia masuk balik pullback,
confirm dia akan jalan. Waktu tu kalau dia dah jadilah, katalah dia dah jadi, dia dah challenge ni dia dah challenge pergerakan ni maksudnya dia dah buat pergerakan ni, automatik waktu tu kita akan nampak satu maklumat apa guys? Kita akan dapat satu maklumat bahawasanya apa yang terjadi andai kata memang gold ni berjaya sampai ke atas ni. Apa yang terjadi pada daily? Come on. Andai kata move ni terjadi, dia dah challenge ni dan dia close candle daily, apa kita boleh nampak price action yang terbentuk di daily? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi ni. Kita dah cerita awal sebelum dia jadi. Yes, dia akan jadi solid buy daily. Bila mana kita akan nampak ni pecah. So, bila dia jadi solid buy daily, so dia akan buat something like this. Contohnya, daily dia buat candle putih macam ni. Okay. Terbentuk tak blending, pecahkan halangan? Terbentuk tak? Terbentuk tak apa? Solid buy. Terbentuk tak solid buy? Terbentuk. Bila solid buy terjadi, apa yang dia bagi tahu kita? Kalau solid buy daily ni terjadi, apa yang dia bagi tahu kita? Ini dia tricky sikit. Tapi konsep dia sama je guys. Kalau solid buy daily ni terjadi, apa dia bagi tahu kita? Puzzle dah siap untuk daily. Very good Abang Amir. Solid buy, solid sell, dia dah buat solid buy. So bila puzzle daily dah siap, apa expectation kita? Monthly sebatang. Very good. Kita akan nampak candle monthly naik sebatang. Boleh? Forex.com ni sama dengan market. Kalau orang dah daily dua-dua tu color kuning. Yang mana? Yang ni ke? Halangan dia ke? Ataupun dia punya blending ni? Halangan. Tak apa. It doesn't matter. Yang penting dia break lah. Yang penting dia break. It doesn't matter. Tak apa. Okay, dapat tak? Macam mana cara kita fikir tu guys? Kita nak bentuk macam mana cara kita fikir. Sebab sekarang ni, apa keyakinan kita yang dia memang akan naik? Simple, double breakout. Kan kita dah buat analisis hari tu, saya dah buat analisis dalam TikTok. Saya ada cakap, kalau kata price manage to break 3325, daily break 3325, expectation dia akan buat pullback, dia akan jalan. Sekarang ni tengah terjadi kan, benda ni kan? 3325 ni dah di break. Dia tengah jadi, betul tak? Dan kalau you all tanya saya, 3325 tu apa cikgu? Line ni, line dominant buy ni punya line. Saya ambil body dia 3325. Boleh? Zone solid buy, dia dah jadi double breakout lah. Zone double breakout daily sebenarnya. So dia dah bagi tahu pada hari Isnin, pada hari Selasa baru ni, aku dah break atas. Ni aku nak masuk zone, now aku nak jalan. So itu fahaman kita, pemikiran kita macam tu. Okay, so settle bab ni. Ada tak chances dia nak junam? Ada, mestilah ada. Janganlah kita fikir ni double breakout daily, confirm naik. Kita terus mempertaruhkan sampai tinggal kita tinggal dahi je. Muka, pipi, telinga, badan semua kita jual sebab kita nak tekan per habis. Sebab kita kata daily buat double breakout. Janganlah macam tu. Always fikir risk. Always fikir chances untuk dia buat kejatuhan ada tak? Ada. Dia mesti ada punya. So kita kena hati-hati. Okay, so settle bab daily. Now kita nak bercakap last kali tentang bab wave. Okay, maksudnya tentang pergerakan ni. Apa pergerakan ni saya tak naklah cerita banyak sangat. Cuma saya nak bercerita daripada sudut time frame besar dengan time frame kecil. Time frame besar tu merujuk kepada this movement. Kalau you all tengok ni, ini movement ni. Ni. Okay, movement ni sekali imbas lepas price buat kenaikan yang kau-kau, okay, tak kisahlah bermula dari sini pun boleh. Kalau kita ambil range sini daripada sini So daripada sini
So, kita boleh nampak bahawasanya gold ni, apa yang dia tengah buat adalah dia tengah membuat wave 1, 2 dan ini adalah wave 3 dan ini kita boleh consider sebagai wave 4 dan dia akan ada satu lagi move ke atas. Okay? Kenapa saya katakan ini wave 4? Sebab tuan-tuan, korang tuan-tuan pula ingat bootcamp ke? Korang setuju tak kalau saya kata move kat sini agak hanky-panky? Setuju tak? Dia agak kompleks move dia. Move yang agak, bukan kata tak boleh baca, boleh baca. Solid buy, solid sell semua. Tapi dia punya naik, turun, naik, turun, naik, turun ni mengelabah. Setuju tak? Dia boleh naik, dia boleh turun berapa pips ni. Tengok kalau kita kira balik, dia boleh turun 2000 pips. Lepas tu dia boleh naik balik 2000 pips. Lepas tu dia turun balik 3000 pips. Lepas tu dia boleh naik balik 3200 pips. So, move tu pening tak bagi korang? Ke tak pening? Ke tak faham? Kenapa pening? Bila kita nampak move yang pening, yang memang dia duduk dalam satu range lah. Range dia macam mana? Range dia macam ni. Sini ke sini. Okay, so daripada range ni dia duduk naik turun, tiba-tiba dia break balik bawah, lepas tu dia break balik atas. So move yang bersifat hanky-panky macam ni, always kita kena ingat, move yang bersifat hanky-panky is always wave 4. Kena ingat benda tu. Dia dipanggil sebagai complex corrective. So bila kita faham benda ni, dia buat satu benda yang kelang kabut, dia adalah wave 4. Bila ada wave 4, maka automatically dia akan ada wave 5. Macam tu. Dapat? Yes, dia boleh jadi A, B, C, D, E. Ataupun dia boleh jadi A, B, C, D, E. Lepas tu baru dia naik. Yes, betul. Macam Kak Mian cakap, selalu kalau wave 2 simple, memang wave 4 serabut. Jadi kat sini simple lah. Simple move. Bawah ni. Dia buat A, B, C dalam bentuk flat. Okay, A, B, C dalam bentuk flat. So kat sini kita expect move dia kelang kabut lah. Jadi bila kita tahu ini sebagai wave 4, macam mana kita nak apply ke dalam trading kita? Kita expect dia akan ada satu move terakhir untuk naik. Tapi adakah dia nak terus naik? Tak juga. Mungkin dia nak buat sekali lagi naik, turun, baru dia naik. Macam tu. So kita kena prepare lah. Okay, so ini pandangan wave daripada sudut big time frame. Okay, now saya nak bawa you all pergi lower time frame. Dekat H1, based on this current move. Saya nak bawa you all kat sini. Okay, so based on time frame H1, apa yang kita boleh nampak dekat sini, saya ada cerita dalam buat sampai jadi, yang mana dekat sini dia ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Lepas dia buat wave 5, kita memang expect satu kejatuhan. Betul tak? Ada tak saya cerita tentang benda ni? Dalam buat sampai jadi ke, dalam announcement FIT ke, ada tak kita cerita pasal benda ni? Ada kan? Yeah. So kita expect antara sini ke sini, sebelum dia jatuh, dia akan mewujudkan divergence. So jom kita tengok, ada tak divergence dekat Awesome Oscillator? Ni. Kalau kita tengok pada time frame H1, kenaikan yang terjadi antara sini ke sini, dia membentuk convergence. Dah belajar kan convergence? Sini ke sini, ini convergence. Kita dah belajar kan benda ni? Ada kan saya cerita? Ada. Saya dah cerita. Sebab ini antara benda yang penting untuk kita faham. Kalau tak penting, saya tak cerita. So, bila dia buat convergence antara sini ke sini, bawah ni pun Awesome Oscillator membuat high dan high. So, expectation akan somehow mewujud. Dia buat high dan high, tapi dekat Oscillator dia tak berjaya membuat high dan high. Maka kat sini terbentuknya divergence. So, divergence ni dia bagi tahu kita, weh, aku siap dah satu move. Aku dah siap this move. 1, 2, aku dah siap. Jadi sekarang ni dia nak buat apa? Dia nak correction. Yes, big correction tu. Inilah dia.
correction tu kat mana? Sini. Kalau ikut pandangan mata saya dekat sini. A, B, C. Kenapa A, B, C dia ni pelik? Cikgu tak macam apa pun. Sebab A, B, C ni dia boleh jadi macam-macam. Sebab nama pun correction. Dia boleh jadi, antara choices untuk A, B, C ni terjadi, dia boleh jadi 3, 3, 5 ataupun 5, 3, 5. Apa benda pula? Benda ni. Pening dah kepala aku. Apa benda pula 3, 3, 5, 5, 3, 5 ni? Ini coding apa ni? Korang pernah dengar tak benda ni, guys? Yang pernah dengar adalah yang ada tak yang tak pernah dengar benda ni? Benda ni menarik gila kot. Katik tak pernah. Lagi siapa yang tak pernah dengar? Ini adalah cabang ilmu dalam wave. Cabang ilmu dalam wave. Apa menatang tu? Lagi. First time nampak ni. Lagi. Tak pernah ya, Abang Amir? Okay. Nak dengar tak? Ke dah berasap dah kepala? Nak saya cerita ke atau tak nak? Atau dah pening dah kepala? Kita ada setengah jam lagi sebelum nak solat Jumaat. Nak cerita? Kita cerita ringkas lah Okay. 3, 3, 5, 5, 3, 5 dan dia ada satu lagi. 3, 3, 3, 3, 3. Okay. Ini adalah antara ciri corrective move. Okay. Tu Abang Nanda kata, cikgu ada ajar tapi tak masuk dalam memory. Maksudnya dulu Abang Nanda pernah dengar saya cerita tapi tak masuk. Jadi kali ni kali kedua Abang Nanda dengar. Dia repeatance. Betul? Dia dah repeat. So kita expect repetition ni akan masuk. Tapi mungkin kali kedua tak masuk lagi. Mungkin kali ketiga baru masuk. Tak apa, dengar je. Okay, dia dengar je. Dah macam nombor ekor. Okay, ini antara ciri-ciri corrective move. Okay, tadi kita cerita 1, 2, 3, 4, 5 ni itu dipanggil motif. Okay, motif move. Motif move. Okay. Lepas tu kita expect dia buat correction. So ini correction ni, inilah corrective move ni. Dalam wave dia ada dua je. Move yang bersifat besar ataupun arah yang sebenar dipanggil sebagai motif. Ataupun kita panggil momentum lah, trending ke, motif lah. Bahasa wave dia panggil motif. Bila ada motif, dia akan wujudkan corrective. Okay. So, 3, 3, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 3, 3 ni adalah antara ciri-ciri yang boleh terjadi pada corrective move. Dapat? Laju kat Mia. Dapat tak? Antara yang boleh terjadi pada corrective move. Dia bukan kena jadi 3-3, dia salah satu. Salah satu, betul. Refresh. Okay, salah satu. So, kalau kita nampak 5-3-5 ni, contoh yang paling simple untuk 5-3-5 ni macam ni. Ni, 5-3-5. Dia akan jadi normal ABC. Macam ni. Ni pun 5-3-5. Mana datang 5-3-5 tu, cikgu? Jangan pening lagi bab tu. Nanti sampai khutbah dah habis pun kita tak habis-habis lagi cerita pasal tu. Kalau ada rezeki, nanti saya cerita dalam FIT. Kalau ada yang nak lah. Kalau tak nak, tak apa. Kita abaikan sahaja. Sebab dia tak adalah orang kata penting sangat. Tapi dia penting. Okey, boleh saya teruskan? Kenapa tak ramai tak pernah dengar benda ni kat dalam TikTok? Tak ada pasal benda ni. Ni ilmu sesat ke apa? Bukan, guys. Sebab tak ramai orang yang nak pecah kepala untuk faham benda ni. Tak ramai orang yang sanggup nak pecah kepala untuk khatam benda ni. Tapi saya gunakan juga benda ni sebab satu, saya dah ada ilmu ni. Yang kedua, ilmu ni memang saya guna untuk saya nak dapatkan direction. Sebagai add-on, betul. Dah pening dah. Tak apa Katik, macam Abang Nanda juga. Biar pening sekarang. Lama-lama 2-3 kali dengar, dia dah dapat rentak. Okay, kita sambung So, 3-3-5 ni, maksud dia apa? Maksudnya, dia buat macam ni tau. Dia buat satu move.
1, 2, 3. 3 ni dipanggil ABC lah kan. ABC. So dia jadi 3 lah. Saya pakai dia punya tools lah biar korang terus boleh nampak. Okay, dia macam ni. A, B, C. So ini 3 yang pertama. Lepas tu dia buat sekali lagi. A, B, C. 3 yang kedua. Lepas tu 5 ni mana? 5 ni dia akan buat panjang sikit. Sebab dia kan 5 kan. So dia akan jadi something like this. A, B, C. Bukan A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. So nampak tak dia buat A, B, C, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. So A, B, C yang pertama ni adalah 3. A, B, C yang kedua ni pun adalah 3. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ni dikonsider sebagai 5. So inilah dia. Nampak tak? 3, 3, 5. 3, 3, 5. Okay, dapat? Itu datang sejarahnya 3, 3, 5. So, apa kaitan 3, 3, 5 ni dengan situasi sekarang? Okay, situasi sekarang ni kalau saya buang balik semua, 3, 3, 5 tu saya memandang adalah keadaan dekat sini. Yang ni. So, tapi kita tak naklah interpret mana 1, 3, mana 1, 3, mana 1, 5. Nanti kita pening. Jadi, bayangan kita adalah 3, 3, 5. Maksudnya dia membuat 3 yang pertama, 3 yang kedua dan ini 5. Dan pattern ini dipanggil sebagai flat. Macam Kak Mia cakap tu, flat. F-L-A-T, bukan flag. F-L-A-T. Flat ni pula. Nak cerita flat pula. Flat ni pula. Dia ada beberapa jenis. Ada 3 flat. Tapi tak apalah, tak penting pun. Flat ni dia boleh jadi macam mana? Dia boleh jadi simple flat macam ni lah. Ni yang pertama. Yang kedua dia boleh jadi something like this. Dia jalan. Yang ketiga dia boleh jadi macam ni. Inilah yang korang tengah tengok. Yang ketiga ni yang saya expect dia terjadi kat sini. Boleh tangkap tak guys? Atau ada yang tengah dengar sambil lunch, tengah makan. Kalau tengah lunch memang tak dapat lah. Sebab dia tengah fokus untuk mengenyangkan perut. Tapi kalau kata memang tengah dalam mood nak belajar, dia akan cepat dapat. So, kenapa penting ni nak pandang ni sebagai flat? Bila kita pandang ni, kita yakin ini adalah flat, maka kita yakin ini adalah correction. Bila kita yakin ini adalah correction, maksud dia, kalau kita pandang ini sebagai motif move, ini sebagai correction, maka kita boleh dapat satu bayangan bahawa ini adalah satu yang besar, dua yang besar, dan expectation kita dia akan buat move 3 yang besar. Dapat tak? Itu kepentingan dia. Dia macam ni. Macam tu. Dapat tak guys? Bila kita faham, kita pandang dia ni sebagai flat, maka kita akan nampak, oh inilah wave 1 yang besar, wave 2, dan kita expect dia akan buat wave 3 yang besar. Itu kepentingan dia, kenapa kita nak kena tahu benda tu. Kita nak fokus dia. Kita nak fokus. Thank you Abang Nanda sharing. Nanti boleh rujuk screenshot Abang Nanda tu. Kita nak fokus dia. Tetapi kita kena faham. Bila kita bercakap pasal flat, mungkin apa yang saya buat ni boleh jadi salah. So, kalau kata saya salah, so apa chances dia nak buat? Dia boleh buat macam ni. Okay, ini masalah bila kita belajar wave. Kadang-kadang kita counting dah beria. Tiba-tiba kalau dia nak buat satu move lain, semua counting kita jadi salah. So, setakat ni saya pandang ini sebagai flat. Setakat ni lah. Dia boleh je tukar balik arah. Dia boleh buat macam mana tahu? Dia boleh buat lebih kurang macam ni. Dia boleh buat ini A, ini B, dan dia boleh buat satu lagi C. Baru dia pergi. Maksudnya dia buat deeper correction. Dia boleh jadi macam tu. Sebab tu, kita kalau trade, tapi kita tak pandai baca price action, kita masak.
Jadi price action setakat ni bagi tahu kita H1 dah double breakout. So dia dah bagi tahu kita less likely untuk dia nak turun ke bawah. Dia lebih tendensi untuk naik ke atas. Tapi kita masih risau sebab apa? Sini pun ada zone, betul tak? Sini pun ada zone. M15 sasah ada zone walaupun H1 bukan solid buy. So kita nak kena make sure yang dia betul-betul pecah. Kalau boleh buatlah double breakout banyak-banyak baru aku confident nak buy dengan kau-kau. Tapi kalau tak confident juga, tetap risau dia boleh ada chances turun ke bawah, macam saya cakap tadi, tunggulah H4 ni buka pintu. Itu lebih selamat. Okay? So expectation dia wave 3 incoming. Yes, so far itu expectation kita bang. Kenapa kita boleh lebih yakin wave 3 ni incoming? Sebab kita punya setup ni sekarang, entry kita ni based on, ataupun kita punya plan ni based on double breakout daily ni. Sebab tu kita expect price boleh terus jalan. Sebab dia dah ambil dah. Dia dah ambil order dah kat sini. Tapi boleh tak dia nak turun untuk fulfill? Boleh juga. Dia boleh jadi. Bukan kata confirm dia dah memang turun nak naik. H4 payah betul nak buka pintu. Cuba cikgu bukakan. Boleh. Kejap lagi saya akan deposit dekat saya $50. Saya akan tekan habis. Takut dia celup dulu zone daily. Jadi kalau kita nak lebih selamat, macam saya cakap, kita tunggulah. Kita tunggu double breakout ni, H4 terjadi. H1 pun dah boleh dah kalau nak ambil risk. Tapi kalau rasa macam tak berani, rasa macam tak confident, kita tunggu ni terjadi. Bila ni dah terjadi, high chances untuk dia nak terus naik dan dia akan buat breakout dekat sini. Dapat? Macam kalau kita bercakap dari sudut market structure sikit guys, market structure pula. Okay, saya clearkan balik semua. Okay, saya nak tanya you all, adakah ini kunci? Kunci tak ni? Tak kan? So bila dia tak kunci, adakah kita expect kat sini dia nak tolak kuat harga? Dia nak tolak harga dengan kuat? Okay, Abang Azmi. Waalaikumsalam. Kan? Tapi dia maybe ada reaction, betul. Sebab, kenapa dia kena ada reaction? Sebab, M15 jadi kunci. Lower time frame dia kunci. So, dia bagilah reaction. Tetapi, dia hanya sekadar reaction. Sebab apa? Sebab dari sudut market structure, arah dia akan pergi ke sini juga. Dia akan naik ke sini juga. Ini konsep market structure guys. Maksudnya bila ni bukan kunci, dia turun ni dia bagi reaction saja. Tapi dia akan tetap nak cari sini juga. Kalau nak sell ke nak sell dengan lebih selamat, inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Tetapi disebabkan kita dah nampak terbentuknya double breakout kat sini, maka kita expect apa? Ini akan pecah. Kita akan expect dia akan pecah. Kenapa dia kena pecah? Sebab dia ni, yang dari bawah ni, dia tengah carry momentum double breakout daily tau. So, kita kena yakin bahawa, kuatlah ni buyer nak ni. Dia ni reaction kepada double breakout daily. Dapat tak dia kotak cara fikir dia tu? So kita kaitkan daripada time frame besar, time frame kecil cakap apa? Kaitkan dengan market structure, kaitkan dengan Fibonacci. Macam contoh sekarang ni kan, kalau kita tarik Fibo ni engulfing, pecahkan halangan. So kita tahu, okay, first destination dia mesti akan pecahkan yang ni. Dia mesti akan cari sini juga. So kita dah ada mapping. Inilah kita punya plan of trading. Something like that. Okay? Boleh? Lebih kurang lah. Bukan lebih kurang, inilah dia. Tak ada lebih kurang, inilah dia. bukan kita nak diskaun-diskaun. Inilah cara saya fikir. Dan kita tahu, walaupun kita tahu chances untuk naik ni tinggi, tapi tetap kita ambil langkah hati-hati. Kita gunakan zone-zone yang ada kat sini. Macam sekarang ni kita dah tahu H1 dia dah breakout zone bawah. Sekarang ni dia ada kat zone ni. So nak buy, kalau kita tengok, kalau ni pun dah breakout ni. Jangan lupa
dominant, test, pecah bawah, retest, react. Now tunggu dia pecah atas. So kalau kata kita nampak H1 pula ni pecah, kita boleh gunakan zone ni pula untuk entry. Cuma masalahnya zone ni besar lah, 86 pips. Besar sikit lah. Okay, so that's how we develop lah as a trader. Boleh? So kalau kata korang ni ada yang follow signal dekat mana-mana group ke apa kan, bila diorang keluarkan contohlah signal sell, korang kaitkanlah dengan fahaman korang. Apa yang korang dah faham melalui FIT ni. Lepas tu kalau dia kata dia bagi sell, tak apalah, aku lebih prefer tunggu buy. Tiba-tiba korang nampak, alamak guys, sell kena SL, tak apa, tunggu. Dia pun bagi buy. Waktu dia bagi buy tu korang tengok H1 dah buat breakout contohnya. H1 dah buat breakout. Lepas tu nampaklah channel-channel signal ni bagi buy. Follow lah. Tapi follow dengan syarat korang pun dah tahu dah apa yang market nak buat. Macam tu. Okay? Ini yang dulu kita punya masalah, kita follow tapi kita tak tahu apa dia nak buat. Kita follow buta-buta je, betul tak? Kalau malas nak pening kepala, follow je apa yang MK bagi. Dia lebih mudah sebab kalau kata fail pun korang akan faham kenapa dia fail. At least kurang lah rasa nak put the blame on others. Betul tak guys? Kita tak nak blame people. Tak kisahlah signal provider mana-mana kat luar sana pun. Kita kalau loss, kita kena salahkan diri kita. Kenapa aku follow buta-buta tanpa aku faham chart? Always put the blame on us. Jangan salahkan orang. Kita try our best untuk belajar, untuk dapatkan knowledge. Dan now kita nak target untuk nak mampu baca chart dengan sendiri dan sampai ke satu tahap kita mampu keluarkan kita punya trade call. Kalau trade call kita betul-betul padu, kita boleh gunakan trade call tu untuk tolong orang lain pula. Untuk saya mungkin boleh contribute balik dalam FIT. Mungkin MK pun dah ada gang. Boleh So that's how I look at the market lah. Okay guys, kat sini lengkap dah kot daripada sudut price action kita dah cerita Fibonacci, setup, double breakout, wave. Rasanya lengkap lah untuk ni. Jadi siapa yang masih lagi rasa tak nampak, nanti saya akan share video ni, you all boleh tengok dalam recording. Okay? Cacing kita tengok sekejap dari sudut cacing. Cacing. Lin tak ada pagi ni. Selalu Lin ada, dia yang minta cacing biasanya. Lin tak ada. Okay. Tanya bagi pihak Lin Okay, jom kita tengok cacing. So cacing cakap apa based on daily? Jom kita tengok. Okay. Kita tengok weekly dulu. Okay, based on weekly. Tak larat. Lin masih lagi ada signal ke Lin? Masih lagi ada muntah-muntah? Ke dah hilang dah muntah-muntah? Ada lagi. Kita apa? Bila seorang mak ni dia banyak-banyak muntah, maka anak yang lahir tu mesti anak yang hebat. So saya doakan semoga anak yang lahir ni anak yang hebat, soleh, solehah, dan sentiasa bagi manfaat dekat orang, insyaAllah. Okay, jom kita tengok weekly. Okay, weekly, last candle didefine sebagai momentum, tapi pada masa sama wujudnya ekstrim. Dan kat sini macam kita cakap lah, okay, macam kita cakap sebelum ni, concern bahawa kejatuhan tu ada, tinggi. Kenapa? Sebab dari sudut cacing, dia dah membuat ekstrim, dia dah membuat TP wajib. Ini yang mana yang memang belajar BBMA boleh fokus lah. Yang tak belajar tak apa, just put it aside. Atau kalau nak dengar, dengar je. Mungkin lagi 2 bulan dah mula dapat ke kan. Sebab ini pun ilmu, okay? Powerful knowledge, bukan knowledge bodoh-bodoh tau. Okay, cacing ni adalah benda yang powerful kalau kita boleh interpret dia. Tetapi kalau you all tanya saya, kalau menggunakan cacing semata-mata tanpa ada asas price action yang kuat, membunuh kita. Okay, maksudnya kalau kita nak guna cacing, kita kena make sure kita punya asas pun kuat. Asas apa? Yang kita belajar lah, price action, Fibonacci dan sebagainya. So weekly punya cacing bagi tahu dia dah buat ekstrim, dia dah buat TP wajib, dia dah buat market hilang volume. Now dia kena buat arah kukuh. Arah kukuh ni adalah keadaan bila mana satu candle
terjadi dan membuat satu breakout melepasi garisan kuning ni. Maksudnya garisan kuning ni nanti dia kena buat macam ni tau guys. Dia kena breakout ke bawah. Barulah dia boleh jadi satu keadaan yang dipanggil sebagai sisak ataupun arah kukuh. Bila terjadinya benda ni, maka saya takkan dah promote buy lagi sementara waktu. Time frame kecil kita akan fokus cari sell sahaja. Tapi benda tu tak terjadi. So bila dia tak terjadi, dalam kepala saya, penurunan ni hanya sekadar re-entry untuk naik dengan lebih tinggi. Macam tu. Saya fikir macam tu. Nampak tak? Dia turun ni, pergi ke line biru untuk dia naik dengan lebih tinggi. Macam ni lah. Dia naik, dia turun ni, sampai kat line biru ni, dia tolak balik harga naik ke atas. So benda yang sama tengah berulang lagi. Okay, so itu adalah dari sudut weekly. So dari sudut daily, kita tengok okay, dekat sini, price dalam keadaan sideways. So bila sideways ni, dia digambarkan oleh pembentukan Bollinger Band ni lah. Bila mana Bollinger Band ni dia jadi macam ni guys. Dia jadi mendatar. Nampak tak? Dia mendatar. So dia bagi tahu, wait, aku tengah sideways sebenarnya ni. So kalau menggunakan cacing based on time frame daily, kita tak ada maklumat yang jelas. Sebab apa? Sebab dia tengah sideways. Settle. Okay, jom kita pergi kepada H4 pula. Okay, di H4 dia dah nak bagi kita maklumat penting guys. Maklumat apa? Maklumat bahawasanya price dia tengah dihalang oleh low. MA low. Line biru ni nama dia MA low. Dan untuk dia naik, dia tak ada benda lain dah. Dia nak naik. Dia kena buat apa? Agak-agak dia kena buat apa? Kita tengok Bollinger Band ni dah mula menguncup tau. Dia dah mula macam ni tau. Maksudnya dia dah ready untuk satu big move. So kalau dia nak naik, dia kena buat apa? Siapa yang belajar BBMA, boleh tolong saya? Amin. Harap macam hebat pregnant kali ni sampai kena diri. Ui, dahsyat. Betul. Anak-anak tu anak yang hebat, Lin. Kawan-kawan saya banyak yang macam tu. Bukan kawan saya lelaki tu yang mengandung, maksudnya isteri dia orang lah kan. Dia kata, aku waktu mengandungkan budak ni, teruk, tak rasa badan, rasa macam mayat hidup. Tapi bila keluar, anak tu dia punya bijak, petah. H4 ni dia kena buat apa? Bila price dah menguncup, expectation kita simple, bukan sisak. Dia kena buat momentum. So momentum ni bila dia buat, dia dah tak susah nak buat. Sebab kalau kita perasan, Bollinger Band dah mula menguncup. So bila dia buat momentum naik ke atas, kita akan nampak nanti Bollinger Band tu dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni, zup, congek ke atas. Kalau jadi benda ni guys, kuat nak naik. Boleh tak kita nak gunakan time frame lagi kecil untuk dapatkan dia nak momentum awal ke tak? Boleh, try tengok H1. Dia jadi tak momentum? Kat sini penentu dia. Nampak tak? Ni pun dah start menguncup. So kalau betul dia nak naik, buyer masuk kuat, dia akan buat momentum. So bila dia buat momentum, bila mana candle sebatang pecahkan Bollinger Band naik ke atas, maka Bollinger Band dia akan jadi menguncup macam ni. Dia menguap, membuka balik. So bila dia terjadi macam ni, candle dah pecah ke atas, ini adalah momentum untuk BBMA. So maknanya dia nak bagi tahu price adalah kuat untuk naik. So dia akan keep on climbing. Macam tu. Ini dari sudut cacing lah. Boleh? Nak guna time frame lagi kecil untuk tengok kehadiran momentum, boleh tak? Try tengok M15. M15 nampak dia jadi macam ni. M15 ni, yang ni dia dah momentum. Nampak ni momentum. Dia dah jadi dah. Dia tengah tolak. Ini re-entry je ni. Dia naik untuk naik lagi. Dia pull back untuk naik lagi. Lala dah jadi Flaha Ali dah. Ke Omar Flaha? Omar Flaha. Hilang dah identiti Mr. Flaha. Duk ajar budak trader-trader guna BBMA pula. Flaha. Flali. Flali. Lebih kurang macam tu lah guys. Cerita dia penat ke sebenarnya bila nak cerita banyak sangat benda kan. Kalau saya yang bercerita ni pun penat, korang yang dengar mesti terseksa kepala. Betul tak? Mesti berasap kepala. Aku yang bercakap ni pun aku rasa penat. Korang yang dengar ni mesti berasap kepala. Sebab banyak sangat benda yang heavy kan. Tadi mula-mula price action, lepas tu masuk wave,
Lepas tu masuk BBMA, kau gila. Kau ni, aku nak tekan buy sell je pun. Kat mana nak buy sell? Kat mana nak buy sell? Duk cerita price action, wave BBMA, monthly, weekly, daily, semua habis korek. Tapi dah kau nak buat duit dalam dolar. Kau ingat senang? Nak senang pergi je follow signal. Itu yang jadi bila ada win, ada loss, ada win, ada loss. Last hujung bulan lah negatif $1. Penat dah ni bermain emosi 1 bulan. Hujung bulan tengok rupa-rupanya net profit negatif $1. Jadi kita tak nak macam tu guys. Tujuan saya cerita benda ni untuk nak make sure kita ada proper knowledge dalam trading. Ini bukan benda yang kita boleh, orang kata, ilmu-ilmu yang boleh dapat free kat YouTube. Yes, memang mungkin wave kita boleh dapat free kat YouTube, tapi pemahaman kita tu, adakah kita faham apa yang kita tengok? Tapi kalau tetaplah you all malas lah, memang tak boleh lah, wave BBM ni tak boleh, tak apa guys. Fokus je pada price action. Buang semua indikator, fokus je pada marking zone. Fokus je pada apa yang kita dah belajar. Itulah asas kita. Asas kita kuat, insya-Allah dah boleh buat duit dah. Okay, yang saya cerita tambahan tadi tu mungkinlah bila dah lama, dah kuat price action, Fibonacci pun dah kuat dalam kepala, top up lah ilmu-ilmu lain. Sebab ingat tujuan kita ada dekat sini bukan untuk saya nak suruh you all buy sell sahaja. Kalau saya nak masukkan you all dalam FIT untuk nak suruh you all hanya tekan buy sell supaya saya dapat affiliate, tak perlu saya nak penat-penat cerita benda ni semua. Saya akan cakap tak payahlah guys pening-pening follow, tak payah belajar, follow je sini. Tapi itu bukan kita punya direction. Direction kita adalah untuk create trader yang betul-betul trader. Jadi dia kena belajar banyak cabang. Banyak cabang dia kena tahu. Tak boleh hanya sekadar tahu breakout pullback entry, breakout pullback entry. Tak boleh. Okey Ci, sama-sama. So itulah tujuan kita belajar semua benda ni. Yes, memang penat, tapi kalau kita boleh harungi pelan-pelan, slowly attend session yang kita buat, insya-Allah lama-lama you akan rasa, tak sia-sia aku dengar botak ni cakap 2-3 jam dulu. Dia akan datang satu rasa yang wah, nikmatnya. Baru berbaloi rezeki ataupun profit yang aku dapat daripada trading, because this is not easy. Betul lah Mr. Flaha cakap benda ni adalah perjalanan. Baru kita boleh datang nikmat tu. Ni kalau tak best kan. Kita deposit, follow signal, test tekan buy sell. Ada luck, dapat luck malam ni. Tak best. Kita tak nak bercakap tentang luck. Trading ni is not lucky. It's not about being lucky guys, trading ni. Betul tak? Setuju tak? Trading ni bukan luck. Dia adalah benda yang kita kena betul-betul faham untuk kita betul-betul buat duit dengan jelas kenapa kita buy, kenapa kita sell. Sampai mana kita nak buy, sampai mana kita nak sell. Kalau kita masih lagi berpandangan trading ni is about luck, maka kita ada dalam keadaan yang bahaya. Betul. Maka apa yang kita dapat tu, kita boleh nisbahkan kepada syubhah. Jadi sebab tu saya tak nak educate trader untuk semata-mata tekan je buy atau sell, follow je signal saya. Tak. Saya betul-betul nak ajar. Saya betul-betul nak share supaya trader-trader yang ada dalam FIT matang. Boleh cerita dari sudut ni, boleh cerita, boleh bedah chart ni. Kalau tak, korang ingat senang ke nak buat satu analisis yang boleh berani nak claim 95% jadi? Tak mudah guys. So benda tu mesti datang dengan knowledge. So kita tak nak rezeki kita ni dikategorikan sebagai ragu-ragu. Kita nak buat dengan yakin, dan this is a long term punya game. Sila bulan umur 50 pun masih lagi boleh trading santai-santai. Masuk lot 20 sen, price jalan 400 pip. Tak pasal-pasal profit $800, something like that. Okay? So, jam dah menunjukkan pukul 1. Thank you for joining. Kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Selamat hari Jumaat. Selamat pergi menunaikan solat Jumaat untuk Muslim lelaki. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting, buat sampai jadi.